Krisis geopolitik global tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman semata-mata, sebaliknya ia mampu membuka peluang baru untuk meneroka sektor strategik. Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama Tuan Muhammad Azam Ahmad Nizam Baharun berkata, menerusi strategi tepat, Malaysia mampu menjadikannya sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi yang lebih berdaya tahan. Jelasnya, peningkatan harga minyak dan gas dunia akibat ketidaktentuan geopolitik misalnya memberi isyarat jelas bahawa industri tenaga baru dan tenaga boleh baru perlu diperkasa. Usahawan PMKS tempatan perlu melihat peluang besar dalam sektor tenaga solar, sektor penyimpanan tenaga dan juga teknologi kecekapan tenaga. Ini adalah penyelesaian tenaga alternatif. Kita melihat permintaan terhadap teknologi ini dijangka apabila negara dan industri berusaha mengurangkan kebergantungan kepada sumber minyak dan gas yang 100% bergantung kepada geopolitik dunia. Tambahnya, aspek keselamatan makanan negara juga perlu diberi perhatian kerana Malaysia berpotensi menjadi pengeksport makanan sekiranya mempunyai kapasiti pengeluaran yang mencukupi. Sektor pertanian moden, perikanan serta agro makanan tidak lagi wajar dilihat sebagai sektor ekonomi kelas kedua, sebaliknya mampu menjadi pemacu baharu ekonomi negara.